Assalamualaikum guys. Tap 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 tap. Thank you like, thank you like. Bismillah. Pencarian baby. Baby, baby, baby. Ui, ui, ui. Alhamdulillah. Dia kejar guys. Boleh lauk kucing. Mancing kat mana Syed? Dekat si Iskandar je weh. Alhamdulillah. Jadilah cik weh. Jom acung yuk. Jom jom. Tunggu gaji, tunggu gaji. Gaji masuk kita on acung. Tapi awak umpan dia kurang lah. Dah teruk dah. Setakat main ikan timbang tu boleh lah. Bawa sikit. Cik Awal cuti ke ni? Cik Awal si apa? Cuti si malam. Si B je. Tengok Cik Awal kalau ada lebih boleh lah bagi. Kalau ada yang besar, takkan bagi Cik Awal yang kecil-kecil. Oh, si A habis malam. Mantap. Level. Saja main PB. Bagi kucing makan. Tengok. Acap. Amir Adli Anwar. Aduh, Adi. Mana Adi? Tidur dah. Level. Lomo level. Pagi macam galak bibi lah. Semalam slow lah. Mantap. Sejam ni. Balik daripada ni tidur kerja malam. Siap. Mantap Ali. Ni, Gogon dia tak nak main sini ke? Nak juga tarik 2 kilo PB. Semalam kotor ni, hari ni bersih sikit. Kemain kerja malam udah bilang libu lah tu. Mana ada jawab. Kejap je ni, balik ni tidur lah. Ini pun dah ngantuk ni saja. Tak mancing ni tak boleh tidur. Kena nak ikan. Baru boleh tidur. Dia kejar. Ui. Oh, comel. Ini kucing suka ni. Kucing memang suka kecil-kecil. Bidak kau je. Ini kucing makan ni. Senapah je.
Mana pakai anak udang ni weh. Nak pakai seluar plastik tak pandai. Pakai anak udang. Sauk kita mancing dah. Buat geli-geli. Awak turun kolam tak jadi. PB jadi kekasih hati. Dekat Lakeville. Si Iskandar. Belakang perumahan ni. Banyak PB. Tapi ni comel-comel. Ada PB tapi saiz tu tak tahulah dia cari kat mana kan. Kalau nak 400 gram ke, InsyaAllah lah boleh ada. Mana boleh UTP. UTP kalau buat pertandingan boleh mancing. Si Awa ni mancing ni. Ajak lelaki si Awa mancing sini. Dua hari ni kecil-kecil je. Yang besar-besar tidur. Allah. Ni yang kecil-kecil galak. Moh lah je awal. Hari ni budak kecil banyak datang sekolah ni. Kerja kecil banyak depan ni. Mungkin hari ni hari Selasa. Yang budak MC semalam besar-besar saya. Semua datang kerja. Oi. Ui. Di mana ni? Bismillah. Tepi tu kot. Gogon. Bismillah.
Fishing field and fun. Mantap AI. AI selalu support tu. Oi. Semalam mungkin banyak sampah. Dia lepak ke bawah sampah tu. Katuk. Tinggi. Bibi. Thank you follow. Di mana dia PB? Tu. Katuk. Sekali tu je. Katuk tinggi tu. Katuk. Oh, ni saya kecil. Alhamdulillah. Rezeki kucing. Alhamdulillah. Kucing makan PB. PB makan kucing. Alhamdulillah. Udang tak banyak ke ni? Anak udang sauk sikit je. Nak cari anak ikan pun susah. Anak ikan dia laju sikit. Bismillah. Di jauh tu gorgon ke? Semalam banyak. Hari ni senyap lah. Dah kena pukat ke? Mana sah udang? Oi, thank you Cik Awal bagi gift. Dah tadi sah udang Cik Awal. Mana boleh tunjuk teknik sah udang? Lekvil. Katuk. Bandar you si Iskandar. Dia mah tidur tu itu je awal. Ini jenis bangun lambat ni. Yang besar-besar. Malam tadi pergi mana-mana ni je awal. Ui, ada besar tu. Dia sambal tali. Sambal lah udangku. Okey, makan situ. Okey, katuk dah. Sekali katuk. Oi, saya kucing ni. Ini kucing. Ini kelimah jom. Aduh, ada umpan ni. Awak. Tengok orang berasak oi, geram tu. Tapi awak dah kurang kegasakan. Aku dah tarik 5 ekor pun dah senyum lah. Aduh, tung ni ada udang. Macam dia lompat, tak ada penutup tung dia.
Pandan doyan je. Apung 6363. Pandan kosong. Paste pandan, paste durian. Oi, kita mesti selamatkan PB ni. Kesian dia tu. Dia yang PB ni dia beranak. Lepas tu anak-anak dia nak duduk mana? Habis penuh. Sini. Kita mesti selamatkan. Janji apung hantar kapat tebing. Oh, sampai pondok depan tu. Pisang ni tak payah. Dua tu lah. Mantap tu. Thank you. Bagi gift. Oh, janji apung lah. Tu teringat pergi Kelimah ni. Malam ke siang-siang ambil je? Tak payah karut tu lepas lah. Dulu karut je. Taruh ni, taruh tu. Lala seropek. Dia ketuk. Oi, hari ni comel-comel. Memang niat bagi kucing. Comel-comel makan hari ni. Dia pergi mancing ikut Nawaitu ni. Semalam niat nak makan. Ada besar sikit. Hari ni mantap weh. Boleh. Awak 5 ekor dah kira gasok dah tu. Kalau seekor pergi mancing pun mujur. Okey, boleh. Allah. Oh, malam ah. Mantap. Insya-Allah. Dulu ingat lagi lah umpan kamu. Waktu kamu lepas accident tu weh. Kamu bagi umpan tu padu pergi ke MP tu. Itu aku ada video aku rakam. Itu salah satu mancing yang berpeluh aku mancing. Kamu buat strawberry lychee je. Mok 2 jam 23 ekor. Apa punya pukulan perambut halimunan. Mantap. Yang dia lepas accident tu orang bagi aku umpan tu. Itu kenangan tu. Aku pergi ke MP. Aku mancing dengan kawan aku yang badan besar. Berpeluh narik ikan. Kau buat strawberry lychee tu. Idola. Kan, dah katuk laju katuk lepas ni. Ui, Nawai tu kucing memang besar-besar ini naik. Mantap. Kena tukar Nawai tu ni. Idola. Rezeki kucing. Itu Nawi tu idola tu. Kan idola tu master oi betul. Itu master idola tu. Dek. Katuk.
Oh ni kasut. Ha? Ada. Keraja. Oh ni kasut sikit. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ni kasut sikit. Oh ni kasut. Kunci masih mencari lagi. Mantap. Ya. Ni cari bayi kucing makan lah. Mau tak apa ya? Oh. Aku sendiri tak apa mau. Milih makan. Milih makan. Itu ikan. Dia nak ikan laut je. Ikan itu pasal kuat bau Oh. Apa ada tak? Mana anak udang? Tak ada pun dah banyak rin tadi. Tu ada. Ha? Ada? Kalau pergi hepon lepas semua itu dapat tak lagi. Ya? Nyari sekali baru ini. Tak tengok ada kawan kat dalam tu tak tahu. Jaring ke. Serius lah. RM70. Oi, kasut-kasut dah main depan ni. Oh. Nak udang beli mana? Sauk sini lah. Oh, saut sini ya. Oh. Ni kasut sikit. Oh. Alhamdulillah. Saut tepi. PB dah datang, tuan-tuan. Kucing nombor tak alah, cerewet. Cerewet lah? Lalu kita sewa ikan. Oh. Sewa tu dapat murah, dapat RM5, RM4 sekilo lah. Betul, siap kita tengok. Dekat Bandar U. Tidak mau makan gitu. Bandar U. Apa yang pakai gas lah kalau gitu Sauk sini tak payah gas lah. Kalau mati pun dia ambil. Bandar U, Lakeville. Ui, kasut-kasut dah duduk depan. Ketuk. Ui. Dia kat Perak. Dekat Perak, Lakeville. Dekat Siskandar. Bandar University. Lakeville, belakang perumahan. Mata kecil je.
Cangkuk macam cangkuk cacing. Ui. Curi ya. Kalau nak ikan gapi lagi laju. Oh. Gapi dah halus sangat ada kasut. Halus pun dia ambil. Oh, ya halus memang. Cangkuk seekor halus tu pun. Dia sebat lah. Tapi dia ni semua makan. Semua makan. Tapi sini tu telepia banyak tapi telepia tak nak makan. Tak ada teman. Teman, thank you bagi gift. Thank you, thank you. Thank you bagi gift. Bek acung cu. Rindu awak. Tapi relax dulu. Ini musim raya ni. Jam mancing. Boleh je. Tapi awak tak handal mana. Main langgar lah. Thank you follow. Ui, tolonglah. Teringin nak tarik PB 6 kilo. Padahal sekilo pun tak pernah tarik lagi. Baling jauh sikit. Baling jauh pun. Ini tak ada nak ambil je. Dia sampai depan ni pun dia ambil. Dia mesyuarat depan ni. Thank you bagi gift. Nanti dah bulan depan lah kacong. Makan katuk. Katuk. Alhamdulillah. 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 Saiz kucing. Woi, ada sekilo ni. Kat Lakeville. Bandayu. Ni siapa Yazid ni? Okey, kita balik depan tengok. Kalau mak dia makan, memang lepas ni kita balik jauh-jauh lah. Tapi memanglah kalau sejarah jauh-jauh tu semua besar-besar bas. Yang hidup. Yang hidup. Mak dia paling-paling tak pun 2 kilo. Woi. 2 kilo tu alhamdulillah tu. Aku buat steam tu. Kalau 2 kilo.
Bismillah. Jauh sikit. Oh, dekat juga ke apa? Jauh. Pum, meletup. Lalu tak nak meletup. Tiba-tiba meletup. Okay, tu dia. Guna umpan apa bang? Anak ikan dengan anak udang sauk kat tepi ni. Buat steam lah. Tapi kena letak bagi dia masam-masam sikit. Kau tahu tak? Dia macam ada hanyir tu. Tapi sedap makan. Dia kalau pandai olah kan. Jadi makanan bangsawan tu. Dulu kecil buat lauk kucing. Satu masa nanti dia berguna untuk kita. Dia jadi lauk kita. Saya buat baru kuat sangat. Tak ada kuat sangat. Tapi biasa ikan baru kan. Dia kalau olah pandai, ramuan betul, mecik. Boleh join. Jom lah. Tapi ni tak lama ni. Balik kerja malam. Kalau nak tidur pun takut tak boleh tidur. Tangan menggeletar. Kita sini buat bunyi direct sikit-sikit. Balik orang lain dengan tidur. Kokon. Steam. Oh, letak cukai apple sikit. Letak cukai apple. Letak strawberry nanas, strawberry pisang. Letak strawberry emeko. Tapi macam master bagi tahu jangan umpan merapu. Master. Pandai tu. Anak ikan, anak udang sauk tepi-tepi ni je. Pakai dah nak dia. Jauh-jauh tu dia tahu. Mungkin jauh ke tengah sangat kot. Cuk. Okay, bismillah. Itu mesti ada punya. Gorgon. Thank you bagi gift. Thank you follow. Hui. Nak bunyi direct. Apa? Kecil-kecil ni rezeki kucing. Dia ngap sekali. Ngit. Habis. Relax je. Lepas tu, silap makan muntah. Semalam rohu banyak main tu. Tak tahu. Orang tu jaring kot. Slow tu. Orang Pahang ke bang? Bukan. Saya orang Perak. Tapi saya pelet R. Allahu Akbar. Terlepas pula. Udang dah nak habis. Malas nak sauk. Gorgon besar. Try pandang umpan ni. Udang besar ni kecil je. Kita try tengok dia nak ambil tak. Hala je udang. Dia letak. Tengok macam mana. Dia nak ambil ke tidak.
Bismillah. Pelagak. Udang kecil tak nak ambil. Ambil lah udang kecil. Dia tak tahu. Kecil. Ada sikit. Tak nak dia makan. Oh. Ini baru betul casting. Itu barhai je. Itu baru caster. Dah Maggi. Caster makan Maggi. Wih, tak nak dia. Udang kecil tak nak dia. Belagak dah dewa dia cakap udang kecil rasa. Janganlah makan. Makan. Oh, tu. Makan bang. Tapi dia makan dan kita sembang. Aduh, stok dah habis pula. Malas tu nak sabuk. Okay, kita pakai yang kecil lagi. Yang halus-halus ni. Yang halus-halus ni kita pakai. Nampak pun tak. Relax lah. Ni gorgon ni. Sekali sedut. Ini dia. Sekali sedut je. Okay, dia datang. Katuk. Oi. Halui. Ini makanan kucing ni. Rezeki. Rezeki kucing. Anak udang ni bang. Laju sikit. Anak ikan lagi laju. Dia kasih skandar. Level. Tasik level. Lagi kecil lagi laju ke bang. Ni kecil. Udang dah tak ada. Malas nak sahur. Level. Pada you. Tonsan ada sini. Tonsan. Ara. Bismillah. Okay, itu makan. Aduh, tak boleh bang. Tunjuk saya cangkuk. Confirm TikTok ban. Cangkuk je macam cangkuk cacing. Cangkuk badan ke kan. Macam main kolam boleh je. Makan. Dia katuk. Aduh, halus. Makanan kucing.
Mana pakai umpan tipu. Tak tahu. Tahan dia. Nak pujuk dia. Orang lain senang je. Juk dapat. Awak 100 kali baling. Biru muka. Banyak bibirnya. Tapi saiz kecil. Yang besar tak tahu duduk mana. Okay, ni udang besar. Bismillah. Tolonglah gorgon. Okay, situ. Dalam itu. Banyak bibir ni. Tapi nak gorgon kena mujahadah sikit. Cari lauk untuk majikan je bang. Allah Akbar. Cari lauk untuk majikan. Kita berkejam untuk kucing. Kucing tak. Kat tu Lakeville si Iskandar. Kat Perak. Thank you bagi gift. Bismillah. Mana gorgon ni? Lakeville si Iskandar. Boleh lah. Bismillah. Katuk. Tak nak dia katuk betul-betul. Thank you. Pelantin pula. Habis udang saya. Kalau main top water masih best bang. Mesti menyambarnya. Aduh. Berbelit pula. Tapi kat Batu Gajah main top water best lah. Ikan dia meletup. Sini ikan tak meletup. Ikan patuk je. Allah Akbar. Bismillah. Okay, ni confirm patuknya. Pakai roti tak makan bang. Mana ada PB tak makan roti. Yang makan roti Mekong Kuala Acong. Patutlah.
Dekat level si Iskandar Perak. Aduh, stok udang dah sudah habis. Malasnya sahur. Relax je sahur je. Oh. Tapi udang tak banyak. Jenuh tahu. Dia ada satu ikan tu, ikan lepeh tu. Kalau dia ada konok, dia kumpulan kan. Tahu banyak ekor tu. Aku aja tak okey. Banyak dia kumpul. Sana macam mana tosan? Tak, cari macam tuan tak ada hari pasal dia jaring tepi sikit. Oh, Dia apa dah dapat. Semua tak dapat tadi. semua tak dapat? Dia pasal dia kacau dulu semua dengan bot. Oh, dia halau. Dia halau bukan. Ini tak dikalau. Nombor kedua dia tak dapat. Semua tak dapat. Budak pagi-pagi dia naik berbelah balik dapat paling ekor Oh. Satu akan dapat hidup apa dia. Tapi saya tak mahu. Tak ada. Ada dia kacau dengan bot dulu. Dia putih-putih nak. Dia putih-putih kalau tak putih ada. Dia nangkap jauh tengah sana. Yang sana ni hujung ni. Ke pulau ni. Makin lama dia tak. Dulu tak ada ikan. Kemudian ni baru sini terlepas baru balik ada ikan. Dulu tak ada ikan. Oh ya. 4 tahun lepas mengkok ikannya. Tapi yang ni dia terlepas kan? Ha? Ikan dia terlepas kan? Memang dia lepas. Oh, dia lepas? Dia lepas balik. Sorry. Oh. Dia ada tutup tadi ke hantar pagi. Dia orang tambak separuh tadi dia hantar pagi. Oh. Air nak buat ke mana? Lu rajin baca mandiri dulu pakai net tu. Ujung Amerika. Telepia. Tak tentulah. Macam-macam ada juga. Oh. Tapi masa itu kelebihan banyak. Kelebihan betul-betul. Dekat-dekat setengah kilo ke atas. Oh. Hari itu. Selama macam nak pergi. Tengok kawan macam kita berpuasa tadi. Banyak. Pakcik sibuk sikit. Masak-masak tak ada lah datang. Kalau itu pakai lagi situ pun tak ada nampak tu. Alah kan. Tadi orang rumah hospital tadi. Buat terapi datang lagi mai. Oh. Dah nunggu. Lalu ada pakcik dari sini. Selalu dia ada dekat sini. Ada pakcik seorang ni. Pakcik seorang. Tengok adik tu. Dia dah kedua kan bawa balik. Lalu punya. Thank you. Aduh, sangkut pula. Sangkut pula. Ini tadi lain.
Dah tu. Ha, putus pula. Sudah cukup untuk hari ni. Okay guys, kita jumpa lagi. Thank you yang bagi-bagi gift. Thank you yang stay dan love. Thank you. Bye.